Harga emas tengah naik, tapi patutkah kita beli sekarang? Hai, Assalamualaikum semua. Hari ini saya nak kongsikan tip penting bila harga emas tengah naik. Ramai yang panik, ramai juga yang tak tahu nak buat apa. Jadi, jom kita belajar sedikit. Fahami kenaikan harga emas dulu. Yang pertama, kita kena faham kenapa harga emas tu naik. Biasanya, bila ekonomi tak stabil, nilai mata wang jatuh ataupun berlaku krisis global, emas akan jadi rebutan sebab ianya dianggap aset yang paling selamat. Permintaan naik, harga pun naik juga. Apa patut kita buat tuan-puan? Tips yang pertama, jangan panik beli waktu harga melonjak tinggi. Ramai yang baru nak mula, simpan emas tapi terus beli masa harga tengah puncak. Akhirnya kecewa bila harga turun balik. Sebaiknya amalkan kaedah konsisten seperti beli emas sedikit demi sedikit setiap bulan, contohnya 1 gram 1 bulan. Tips yang kedua, kalau ada emas, tahan dahulu. Waktu harga emas tengah naik, jangan cepat-cepat jual kecuali betul-betul perlu. Kalau simpan emas untuk jangka masa yang panjang, biarkan ia berkembang dahulu. Jangan kejar untung dalam jangka yang masih pendek. Tips yang ketiga, gunakan masa ini untuk educate circle tuan-puan. Bila harga naik, itu masa yang terbaik untuk kita share dengan orang sekeliling kita tentang kepentingan simpan emas ini. Tunjukkan bahawa emas ini boleh lindungi nilai duit dalam mereka masa yang panjang. Jadi, bila harga emas naik, jangan panik, jangan terikut-ikut hype tuan-puan. Yang penting, faham tujuan simpan emas. Bukan untuk kaya cepat, tapi untuk lindungi nilai duit kita. Nak tahu bila waktu terbaik beli emas? Waktu kita ada duit tuan-puan. Nak menabung emas dengan berilmu, jemput follow ataupun klik link bio. InsyaAllah saya akan bantu sebaiknya.